Beli motosikal terpakai ni bukan macam beli seluar ataupun kasut bandel. Dengan sekali pandangan belum tentu kita dapat tahu kondisi sebenar motor yang kita dambakan selama ni. Okey, first biasanya kita akan cek odometer dia dulu. Tapi macam mana agaknya cara kita nak tentukan mileage-nya tu tak menipu? Yang kedua, kita mesti nak tahu keadaan enjin dia tu masih dalam keadaan sempurna ataupun tak. Melainkan tuan-tuan mempunyai kelebihan, mempunyai penglihatan sinar X, luaran yang nampak bersih belum tentu keadaan dalam enjin dia berada dalam keadaan yang baik. Wear and tear part dia macam tayar pula macam mana? Macam mana agaknya cara kita nak cek? Physical dia, cover set, fairing, tank, frame dia macam mana pula? Agaknya kalau setakat kita ketuk sana sini tu boleh tak tahu agaknya sejarah lampau motosikal tu. Pernah major accident ke tak? Body dia masih straight ke tak? Nanya beli motosikal accident, tayar depan arah ke KL, tayar belakang nak pergi ke arah Shah Alam. Dalam video ni kita nak tunjuk step by step cara nak periksa motosikal second hand. Tapi sebelum tu, kepada yang belum subscribe lagi channel ni, subscribe dulu dan sebarkan kepada 10 orang kawan-kawan kita yang sama gila motor. Nescaya tuan-tuan akan dengar khabar gembira channel kami, subscriber dia makin bertambah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tachahau kepada penonton YouTube channel Year 6. Pembelian motosikal terpakai ni boleh jadi benda yang menguntungkan asalkan ianya bebas masalah. Tapi bebas masalah tu kalau kita tak tahu cara dia, memang kita akan jumpa masalah tu. Ada sesetengah masa tu dalam kita tengah mencari motor kegemaran kita, tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada guruh, tiba-tiba je kita dapat tawaran yang memang susah kita nak tolak. Tak kisahlah kita jumpa tawaran tu daripada member punya member ke, daripada group chat ke, tapi harga dia memang jauh lebih rendah daripada harga market. Lepas tu dalam kepala ni mesti kita terfikir, ini harga memang owner terdesak nak pakai duit cepat ke, ataupun ada udang kamhyong di sebalik batu. Bagi mengelakkan diri kita daripada kena scam, jadi kita pun aturkanlah sesi melawat motor yang kita idamkan tu. Kalau ada member yang betul-betul faham dan tahu pasal benda-benda teknikal ni memang bonus. Tapi itulah kawan-kawan ni kadang-kadang susah nak jangka. Sekarang lah last minute pula lah dia bagi tahu tak dapat datang, rumah dia punya kucing bersalin. Tu belum cerita member-member jenis buat pala tau, buat pala reti lagi. Kita harapkan dia pula pergi tanya owner motor tu, ni Aprilia Shiva ni bila last buat Desmo servis? Menggigil badan owner tu tahan gelak sekarang. Tapi sebelum kita mulakan checklist pemeriksaan kita letak disclaimer dulu siap-siap. Pemeriksaan ni kita buat bukan level profesional yang memerlukan peralatan yang spesifik. Ini sekadar pemeriksaan ringkas untuk memberikan gambaran dan pertimbangan awal kepada kita. Dah siap cek masih ragu-ragu, baru kita panggil yang lebih pro. Kita mulakan dengan checklist kita yang pertama, iaitu pemeriksaan visual motosikal berkenaan. Carilah tempat yang cun-cun keadaan pencahayaan dia yang terang. Elakkan daripada cek motosikal ni pada waktu malam. Ini untuk memastikan kita dapat pandangan yang lebih jelas kepada kecacatan fizikal motor yang kita nak cekkan tu. Kalau boleh, carilah tempat yang tak bising untuk meningkatkan fokus kita, dan kejap lagi kita nak cek bunyi-bunyian daripada enjin dia. Tapi itu kejap lagi kita cerita. Perhatikan bahagian cat dia tu, make sure ianya sekata dan tak comot-comot. Tapi kalau cat dia tak sekata, ada pelbagai kemungkinan. Mungkin owner lama dia pernah repaint motor tu pada bengkel yang tak berpengalaman, ataupun motor tu selalu berjemur dan ada parts yang lebih banyak terkena cahaya matahari. Cat dia kat bahagian tu akan kelihatan kusam sedikit. Perhatikan juga tempat-tempat lain seperti kesis, tangki, part-part dan cover-cover kecil, dan perhatikan tanda-tanda cala ataupun kesan kemek kat bahagian tu. Kalau tanda-tanda tu tak kritikal dan masih acceptable, jadi tak ada masalah sangat. Biasalah, nama pun motor second hand. Bagi tumpuan kat bahagian chassis, terutamanya pada kawasan kepala steering dan bawah pelana dia, kalau ada kesan rekahan, bengkok ataupun welding yang pelik-pelik, itu petanda besar motor tu pernah bercinta dengan jalan raya. Tanda-tanda pernah kemalangan lah. Checklist kedua adalah bahagian wiring dan elektronik motosikal itu. Kalau tuan-tuan ada ilmu yang baik dalam bidang elektronik, memang menjadi satu bonus. Tapi ini kita nak cerita untuk kita-kita yang buta barang elektrik ni. Nak pakai multimeter pun tak reti. Kita cek kat bahagian bateri dia dulu, tengok ada longgar ke tak. Takutkan kita cek bahagian lain, kita ingat ada masalah lain. Rupanya bahagian bateri terminal dia je yang longgar. Kalau ada karat-karat halus ataupun kesan karbon, bersihkan dulu. Simple check pada bahagian wayar motor tu, pastikan tak ada wayar yang disunatkan dan disambung kemudian. Tambah-tambah lagi kerja-kerja tu kita tengok tak kemas. Wayar pun dia balut dengan selotip yang tak bersesuaian. Waspada. Tanya owner kalau rasa ragu-ragu. Simple check juga pada bahagian lampu, signal, headlight, tail light dan horn. Memang
memang nampak skema, tapi simple check macam ni boleh menyelamatkan poket tuan-tuan nanti. Berdasarkan pengalaman sebenar, adalah member kita seorang tu tak check benda ni masa beli motor second dia dulu. Lampu signal motor dia bergaduh depan belakang. Depan ikut menyala belah kiri, satu lagi dia melawan, dia menyala belah kanan pula. Seterusnya checklist ketiga adalah bahagian wear and tear pada handling motor ni, iaitu bahagian tayar, suspensi dan brake motor. Simpan sikit masa anda kalau tengok tayar tu dari jauh pun dah nampak botak licin keras kejung. Jadi simpan poin ni untuk nego harga dia nanti. Kalau nampak okey, jadi check lah tayar dia, manufacturing date dia bila, saiz tayar dia sesuai tak dengan saiz rim, dan jangan lupa check tayar tu secara fizikal. Kalau nak senang, double stand atau letak atas paddock stand, pusingkan tayar tu. Selain daripada tengok kebotakan tayar dia, tengok tanda-tanda rekahan atau bengkak yang bahaya untuk kita guna. Tengok juga kalau dah banyak sumbat cacing pun bahaya juga. Bahagian rim dia pun kita kena check, tengok kesan-kesan sumpit ataupun bengkok. Pada bahagian suspensi dia, kita start pada bahagian fork dia dulu. Tengok secara fizikal ada tak tanda-tanda leaking minyak bocor. Tambah-tambah lagi kalau motor yang menggunakan USB fork. Tapi kadang-kadang owner ni dia dah tukar bahagian seal fork tu dan kesan minyak dia pun dia dah bersihkan. Jadi kita tengok pada bahagian station yang color chrome tu, ada tak tanda-tanda cala. Kalau ada, lama-lama nanti dia akan bocor balik. Selepas tu check pula tanda-tanda leaking pada suspensi belakang. Kalau pakai dual shock mungkin senang sikit nak check. Kalau pakai mono tu kena letak effort yang lebih sikit, bergantung kepada jenis motor. Lepas tu naiklah atas motor tu, henjut-henjut kuat sikit, perhatikan ada bunyi pelik atau tidak. Kalau ada, cuba cari punca bunyi pelik tu. Selesai je kita henjut motor orang tu, pandang muka owner dia, bagi senyuman sikit, kata kat dia kita nak tengok balik bahagian fork dengan suspensi belakang tadi. Kok lepas henjut baru minyak keluar dari tempat yang leak tadi. Kena acah-acah pro sikit. Gaya mesti A, confident mesti kena A+. Sekarang ni kita check pula bahagian brake dia. Macam biasa kita check physical dia dulu. Pastikan kalau motor tu pakai disc, bahagian disc dia kita tak nak disc tu bengkok. Kalau kena tukar bergantung pada model motor tu, boleh makan modal juga tu. Lepas tu check pula bahagian brake pad dia, masih tebal ke tak ataupun dah nyangu-nyangu ikan. Nombor 4 dalam checklist, kita periksa pula bahagian final drivetrain dia. Check ketegangan rantai dia, check rantai karat ke tak, dan kalau owner jenis jaga motor, mesti bahagian sekitar rantai dia ni bersih je, kurang minyak. Dan overall keadaan bahagian rantai dia cantik je, mesti dia pakai pelincir rantai yang berkualiti. Bahagian sprocket dia, pastikan gigi dia cantik dan tak tajam. Kalau gigi dia pun dah boleh buat master pisau tu, faham sendirilah. Tapi yang ni kita bagi contoh kalau motor tu pakai final drivetrain jenis rantai lah. Kalau pakai jenis shaft ataupun belt tu kena episod lain. Jangan risau, memang kami plan nak cerita pasal ni nanti. Tapi ni kami nak tanya ni, dah subscribe channel ni ke belum? Lambat tinggal. Kita beralih pula pada bahagian yang lebih kritikal checklist kita yang kelima, pada bahagian engine. Yang ni kami sangat-sangat recommend untuk kita cuba hidupkan bahagian engine dia dulu. Kalau owner tak bagi kita start engine motor tu, jangan buang masa, bagi salam kat owner, belah dari situ secepat mungkin. Tapi biasanya owner dia mesti bagi punyalah. Dan kalau dah start engine tu, nanti engine tu akan panas. Jadi sebelum kita hidupkan engine tu, Okey, sebelum kita start enjin motor ni, kita check dululah dia punya minyak hitam. Itu pun kalau kita ada akses untuk check minyak hitam dia lah. Kena tanya permission dengan owner dia dulu. Kalau owner benar kan kita check. So kita boleh tahu dia punya minyak hitam tu, tengok color dia. Kalau pekat macam kopi O tu, mungkin owner lama dia jarang servis motor. Ataupun kalau kita tengok dia punya color minyak hitam tu macam susu pekat, ada kemungkinan dalam enjin ni dulu pernah masuk air. Sama ada air radiator ataupun banjir. Dia ada banyak possibility lah. Satu lagi kami nak pesan, kalau boleh cek juga paras minyak hitam motor tu, tengok normal ke tak. Kalau berlebihan yang abnormal, waspada. Sebab ini trik biasa owner-owner nakal yang nak tutup bunyi pelik-pelik dalam enjin motor dia. Sebab lepas kita hidupkan enjin dia ni, masa ni lah kita nak dengar bunyi pelik-pelik tu, ada bunyi bertukang ke tak. Kalau tak yakin, cuba buka YouTube dengan bunyi enjin motor yang sama, ada tak bunyi pelik tu. Carilah video yang sound quality dia yang bagus. Jangan lupa untuk dengar bunyi idle motor tu, sekata ataupun tak RPM dia tu. Lepas tu kita rem-rem lah sikit enjin dia. Perhatikan warna asap yang keluar. Kalau waktu kita cek tu enjin dia sejuk pagi-pagi pula tu, asap yang keluar color putih halus-halus tu, jangan risau, itu water vapor je. Kalau asap dia kebiruan, yang itu kita patut risau. Itu berkemungkinan ada kebocoran dalam enjin. Ada kemungkinan enjin tengah membakar minyak hitam akibat kerosakan kedap injap ataupun piston ring. Kalau keluar asap hitam pula, itu kerja pomen untuk
untuk cek bahagian pembersih udara ataupun intake sistem motor tu. Tadi kalau putih halus-halus tu okey kan, tapi kalau putih dia tebal semacam, yang itu pomen jenis nakal-nakal mesti suka. Kalau erti kata lain yang lebih mudah, makan modal besar bang. Sambil-sambil tunggu enjin dia panas, sebab kejap lagi kita nak cek tengok kipas radiator dia berfungsi dengan sempurna ke tak. Kita tengok-tengok balik lah bahagian yang kita dah cek tadi. Takut ada bahagian yang kita terlepas pandang. Bila dah puas hati, tutup enjin motor tu. Ada satu teknik lama ni biasanya orang-orang lama pesan. Tegakkan motor pakai double stand ataupun paddock stand. Tengok tayar depan dan belakang dia dalam keadaan selari ke tak. Tapi teknik ni dia bergantung kepada pandangan kasar kita dan tak terlalu precise. Kalau bengkok sikit je memang kita tak perasan. Ini membawa kepada checklist kita yang ke-6. Test ride motor tu dulu. Bahagian ni juga penting. Tapi sebelum tu kita mintalah dulu permission kepada owner. Jangan main test ride je. Budi bahasa kita kena letak nombor 1. Bila test ride ni kita akan dapat macam-macam idea tentang kondisi sebenar keseluruhan motor tu. Test semua aspek dia macam brake, suspension, tayar dia ada rasa abnormal ke tak, gearbox, clutch dia smooth ke tak. Bagi kami masa ni lah kita nak cuba ketepatan motor ni dari segi handling dia. Pastikan handlebar dia tidak bengkok dan bila kita bawa tu lurus dia pergi. Cuba accelerate motor ni dan lepas minyak dia. Rasa smooth ke tak? Tapi berpada-padalah dengan skill kita. Kalau kita biasanya bawa motor horsepower dan torque dia yang biasa-biasa je, janganlah overconfident sangat. Tak pasal-pasal terus kena beli mandatory sekarang. Penelitian motosikal terpakai ni memerlukan mata yang tajam dengan hati yang sabar. Kita ni biasalah, kita ni amatur bila kita pergi cek motosikal ni kadang-kadang ada yang kita terlepas pandang. Kita ni bukan profesional. Tapi ada cara yang lagi senang. Tak payah pening kepala, tak payah kita nak cek itu ini ke apa. Cari je saya. Dengan iMotorbike, anda tidak perlu menjadi pakar untuk memiliki motosikal impian. Anda boleh walk in ke showroom mereka yang besar, atau kalau anda nak santai berkain pelekat je kat rumah, boleh scroll laman web mereka. Ada pelbagai pilihan motosikal lengkap dengan informasi seperti harga dan mileage. Pilih motosikal lagi mudah dari pilih pasangan hidup. Setiap motosikal di sini melalui 170 titik pemeriksaan oleh juru teknik berpengalaman lebih teliti daripada makcik bawang cek daun bawang kat pasar. Kalau ada kerosakan ataupun sejarah hitam, iMotorbike akan ganti dan baiki sebelum dipamerkan untuk anda pilih. Kemudian anda boleh book slot untuk test ride atau hubungi mereka terus secara langsung sebab tak ada siapa boleh tipu hati dan perasaan. Kalau tak berkenan, tak apa, mereka tak kecil hati. Hubungi iMotorbike untuk info yang lebih lanjut. Kalau dah berkenan tapi harga tak ngam, bincang dengan iMotorbike, nego until let go sampai anda jumpa persetujuan di tengah jalan. Bila semua pihak dah puas hati, boleh teruskan dengan pembayaran siap dengan cukai dan proses tukar nama, cash, credit card ataupun loan. Pihak iMotorbike boleh tolong uruskan dengan cekap. Anda submit dokumen diperlukan sambil minum teh tarik di mamak. Bila semua dah selesai, anda boleh pilih untuk ambil sendiri motor anda di showroom ataupun mereka tolong hantarkan ke rumah. Sampaikan kami pun confuse proses ni lagi mudah daripada nak beli sambal viral di internet. Tak dinafikan bukan semua benda di dunia ni perfect. Kadang-kadang masa kita test semua seronok, tapi bila dah pakai ada je yang tak kena dengan jiwa. Oleh itu, pihak iMotorbike tawarkan juga 6 bulan waranti dan 6 hari jaminan pemulangan wang. Siap ada tim after sales yang pastikan anda berpuas hati dengan pembelian anda. Kerana di iMotorbike ini bukan motosikal terpakai, ini adalah motosikal terpilih dan anda berhak pilih jalan hidup anda sendiri. Okey, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Okey, kejap. Sebelum kita tutup video ni, kita nak bagi deals baik punya ni. Bermula 23 sehingga 25 Mei 2025 ni, iMotorbike ada buat Motor Day Sales. Ada banyak diskaun best untuk model-model tertentu. Tuan-tuan berpeluang untuk memenangi voucher dan merchandise daripada iMotorbike. Dan paling best sekali, free penukaran nombor plate untuk 50 customer pertama setiap hari untuk Motor Day Sales ni. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. iMotorbike, safe, fast and secure.